Olden days, before you enter the house, the village, so you dip this and wash your feet. This makes one popular. Saya ni masa kecil-kecil dulu. Mana-mana mak suruh ngisah berat. Kisah berat dulu. This they used to grind rice. Yeah. You soak rice in the water overnight in order to make some of the cakes, rice cakes. You put the rice here and you grind. I think we have also grind the meat. This they call you play game. You play with marbles. In the olden days. It's a traditional game. Habis mana ni? Oh, ni kita dapat dengan concentration di Pacific. Oh, ni kelompok orang suka lagi. Dia boleh buka kayu semua. Dia boleh angkatnya okey lah. Berat tunggu lah. Dari tahun 1907 ni? Oh, ni dah itu dah. Lepas tu dari buat sumpah. Dia boleh nak minta. Dulu dia cap, tapi dia ada makan usia kan, jadi tangan dia cap. Sebab dia ada kena mata kaki. Kalau seperti ini mungkin tak ada. Ini kita nampak dengan PPKM. Ada lagi nama dia, Progres Sejawi. Sama bila tak ada. Ada perciba ada. Ini kena pun kan? Kalau saya cap balik semua lama. Kalau satu dia nak tangkap, tak nak parti. Berapa orang akak tu? Kau ni kita tu. Akak memang tak ada terang. Kalau ni orang rasa terang. Kau ni kayu beli kayu beli. Kayu uling. Kayu besi baru lah. Boleh tak boleh tinggal lah. Kalau setahu saya kan. Beli tu aku cakap kan. Dan ni dia di sawah dia ada. Dia. Takut setahun dua lagi, takut nak bagi tu. Ni pun nak crowded je. Besar lagi. Oh ni senang. Tapi macam ni, lepas tu waktu lah dia tak pasal kan. Tapi dia boleh kelar tiga lah. Boleh pasal. Tak ada. Kalau dia mati, boleh kau cek keluar ke belakang sekolah. Itu mati mana? Mati mari cengah dah tu. Pilih dengan dia. Untuk nak main, kita mati. This is Japanese. This is very Japanese case. Dia duduk lah. Orang pokok
The Malaysian Warriors. Malay sport. These Malay warriors will carry this kris. And they have special combats called silat. In the silat they use kris as combat weapons. Anjar the kris. Orang nak minta kayu. Yeah. Which is international student. Ada bersedia ambil dua lah, Dek. Ana. Nanti ada masa kita tengok rumah lagi.